Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hakimi bin Muhammad Haize bersama Anis Nabila binti Ahmad ingin mempersembahkan inovasi Pizza Tohu Cokep, iaitu transformasi visual teknik penulisan isi karangan bagi pelajar LKM 400 Bahasa Melayu 4 di Universiti Sains Malaysia. Sebahagian pelajar LKM 400 Bahasa Melayu 4 masih menghadapi kesukaran untuk mengembangkan isi karangan, khususnya dalam aspek memberikan contoh, menjelaskan kesan dan membuat penegasan. Slide ini memaparkan contoh penulisan pelajar sebelum intervensi. Walaupun idea utama dikemukakan, perenggan masih belum lengkap kerana kurang contoh yang khusus, kesan yang jelas dan penegasan yang mantap. Bagi mengatasi masalah ini, Pizza Tohu Cokep dibangunkan sebagai alat bantu mengajar berbentuk maujud dan visual. 5 kepingan pizza mewakili 5 komponen utama, iaitu topik, huraian, contoh, kesan dan penegasan. Pendekatan ini turut mengintegrasikan elemen gamifikasi bagi menjadikan pembelajaran lebih interaktif dan menyeronokkan. Keberkesanan inovasi ini dinilai melalui kajian tindakan yang melibatkan 54 orang pelajar LKM 400 Bahasa Melayu 4. Dapatan kajian menunjukkan peningkatan yang ketara dalam semua komponen Tohu Cokep. Topik dan huraian mencapai 100% dalam pasca ujian, manakala contoh, kesan dan penegasan turut menunjukkan peningkatan yang signifikan. Inovasi ini meningkatkan kemahiran menulis isi karangan, menarik minat pelajar, memudahkan pensyarah dan berpotensi diperluas ke institusi pendidikan lain. Pizza Tohu Cokep membuktikan bahawa inovasi yang mudah mampu menghasilkan impak yang besar. 1 pizza, 5 langkah, karangan lebih mantap. Terima kasih.